Tapi alhamdulillah, rakan-rakan Tambun ni, tuan-tuan pilih wakil rakyat tu jadi ahli parlimen jadi Perdana Menteri. Minyak RON 95 turun RM1.99. Ini harga minyak yang paling rendah di dunia. Jasa siapa? Jasa rakyat Tambun. Pengundi Tambun yang pilih. Kemudian diesel tu kalau tengok seluruh rantau, pertama nak dapat pun tak mudah, tapi alhamdulillah ahli parlimen Tambun ikhtiar dengan kawan-kawan lain dan kita turunkan harga diesel RM2.10. Jadi ini saya katakan ikhtiar yang terus kita lakukan. Ini yang ambil dan dapat sumbangan tunai rahmah, SARA. Dan saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya tengah bincang semalam, hari Sabtu petang, saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA. SARA ni dapat ke? Ada dapat? Baik. Nak tambah lagi ke? Okey. Dan orang Tambun minta tambah, takkan saya nak berani kata tak boleh. Kalau pergi tempat lain kata tak tambah, cenderoh ke kering, saya kata tunggulah dulu. Tapi kalau ke Tambun ni kita pergi ke utama, insyaAllah dalam belanjawan saya fikir bagaimana untuk tambah peruntukan untuk bantu rakyat. Kerana kita juga tahu kadang walaupun harga minyak turun, tapi harga barang asal tu kadang susah kawan. Lagi tu bawang kita beli daripada India, kita tanam tak banyak, tapi daripada India harga bawang naik. Jadi itu masalah kita kena selesaikan.